Sejarah krom bermula pada abad ke-19 apabila proses penapisan logam mula diteroka. Krom atau lebih dikenali sebagai kromium adalah unsur kimia yang dijumpai oleh ahli kimia Jerman Johann Gottlob Lehmann pada tahun 1797. Namun pemikiran praktikal kromium dalam industri hanya bermula beberapa dekad selepas itu. Pada awal 1900-an, penggunaan kromium mula berkembang dalam industri otomotif. Satu pencapaian besar dalam sejarah krom ialah penemuan proses penyaduran krom, chrome plating pada tahun 1920-an. Ini melibatkan salutan lapisan nipis kromium pada permukaan logam lain untuk meningkatkan ketahanan terhadap karat dan untuk memberi penampilan yang bersinar. Pada zaman itu, chrome plating digunakan dengan meluas pada kereta dan motosikal untuk memberikan mereka rupa yang lebih berkilat dan estetik. Ini sangat popular pada kereta-kereta mewah seperti Cadillac dan Lincoln pada tahun 1930-an, di mana krom digunakan pada bumper, grill dan trim untuk memberikan kesan mewah dan premium. Dan di samping itu, krom juga digunakan dalam pelbagai aplikasi lain, seperti dalam alat perkakas rumah, mesin dan perkakas perindustrian, kerana ketahanannya terhadap karat dan ketahanan haba. Pada tahun 1970-an, industri otomotif mula mencari alternatif kepada chrome plating kerana kesan pencemaran yang ditinggalkan oleh proses tersebut. Dan kini teknologi krom lebih canggih dan menggunakan bahan kimia dan proses yang lebih mesra alam, namun sifat bersinar dan daya ketahanannya tetap menjadi daya tarikan utama krom. Hari ini krom bukan sahaja digunakan dalam industri otomotif tetapi juga dalam produk perhiasan, alat elektronik dan pelbagai aplikasi lain di mana ketahanan dan penampilan estetik diperlukan. Sejarah krom menggambarkan bagaimana teknologi dan inovasi telah mengubah cara kita melihat dan menggunakan bahan ini dalam kehidupan seharian